Salam sejahtera. Perdana Menteri Malaysia berkesempatan bertemu dengan Ketua Pegawai Eksekutif Manchester United, Omar Berada dan pengendali pasukan, Ruben Amorim. Pertemuan ini turut dihadiri para pemain dan pengurusan pasukan ASEAN All-Stars diketuai Ketua Jurulatih, Kem Sang-sik. Saya ucapkan selamat berentap buat kedua-dua pasukan yang akan beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil. Saya masih berfikir nak sokong siapa malam esok, kata Perdana Menteri. Jangan lupa saksikan perlawanan penting malam esok. Salam Malaysia Madani.